warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ramadan Karim yang dikasihi warga JPNJ Negeri Johor. Ramadan hadir setiap tahun bukan sekadar sebagai bulan ibadah, tetapi juga sebagai bulan tarbiyah, bulan latihan, dan yang lebih penting bulan titik perubahan dalam hidup seorang hamba. Namun persoalan besar yang perlu kita renungi ialah, adakah Ramadan benar-benar mengubah kita atau hanya mengubah jadual kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ayat ini menjelaskan bahawa ibadah bukan bermusim dan ketaatan bukanlah terhad kepada bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Sidang penonton sekalian, inilah roh Ramadan yang sebenar. Bukan sekadar memperbanyakkan ibadah, tetapi juga membina kebiasaan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala secara berterusan. Ulama ada sebut, tanda diterimanya amalan Ramadan ialah berterusannya ketaatan selepas Ramadan. Jika Ramadan mengajar kita salat di awal waktu, jadikanlah ia komitmen selepas Ramadan. Jika Ramadan melatih kita menahan marah dan menjaga lisan, maka teruskanlah di tempat kerja selepas Ramadan. Jika Ramadan mendekatkan kita dengan Al-Quran, jangan biarkan Al-Quran kembali berdebu selepas Syawal. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi turning point untuk kita berubah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih taat, lebih berakhlak, lebih istiqamah, bukan hanya untuk sebulan tetapi untuk sepanjang hayat kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.